Ramai yang tak tahu sebenarnya asal usul king crab biru ni dia asal daripada mana bang? Bang, king crab biru ni dia bukan duduk dekat sebarang laut dah. Tengok dekat-dekat sikit. Tengok. Dia duduk dekat lautan segitiga Bermuda. Dah banyak kali saya cakap dah. Lautan segitiga Bermuda ni tak ada satu makhluk pun yang boleh tangkap. Tak ada satu makhluk pun yang boleh nak tangkap king crab ni. Kalau kapal lalu, kapal akan tenggelam. Magnet. Helikopter lalu, helikopter jatuh. Bukan senang nak tangkap dia. Saya ada askar upahan saya untuk tangkap king crab ni. Siapa askar upahan saya? Siapa askar upahan saya? Aquaman. Aquaman je yang boleh tangkap king crab biru, king crab gold ni. Orang lain punya king crab warna merah, king crab saya ni warna pelik-pelik. Sebab tu saya barang-barang rare. Kalau setakat raja, orang lain raja ketam tak payah. Saya lah raja ketam dia. Sebab king crab saya warna gold, warna biru, warna merah. Yang ini kita panggil Rusia king crab. Bang, ini bang, ini saudara mara dengan Putin bang. Saya kalau ceritakan kata saya terberang pula. Ini berat dia 2 kilo, sekilo setengah. Harga 298. Untuk yang 4 kaki ni 598. Kalau nak yang 3 kaki ada yang kecil sikit 498. Okey, dan yang gold ni yang paling rare sekali, tak banyak, sementara stok masih ada. Okey. Saya nak sembang lebih kan batal puasa kan. So jadi guys, yang mana belum follow tu tolonglah follow saya. Dan tolong komen. Ini saiz mega apa? Tolong komen. Megatron, Megawati, mega apa yang saya tak sebut. Tolong komen. Jumpa lagi Abang Lobster. Mega apa? Kasih kembang penuh-penuh. Hai.